hijau bertukar. Go Go Dino! Hi! Click here to subscribe! Mari saya kenalkan fosil untuk hari ini. Fosil hari ini adalah Pachycephalosaurus. Wow! Tengkorak Pachycephalosaurus sangat tebal dan bengkak macam ketulan besar. Sebab itulah ia dipanggil Pachycephalosaurus. Pachycephalosaurus bermaksud cicak tengkorak tebal. Panjangnya 4.5 meter dan beratnya lebih kurang 450 kilogram. Dinosaur bertengkorak tebal! Hai semua! Hai Rex! Rex, kami nak jumpa dengan Pachycephalosaurus. Kami belum tengoknya lagi. Boleh kami melawat planet Uru-Uru tak? Mestilah. Awak tahu macam mana nak datang kan? Mestilah. Pergi ke dalam mulut dinosaur. Hei, Andy, tunggulah saya. Hei! Hai Rex. Andy, awak okey ke? Ya, korang tengok kat sana. Wow, menakjubkan. Ikut sini semua. Kita akan jelajah benda ni hari ni. Tapi macam mana kalau kami jatuh ke belakang? Jangan risau tentang tu, Lucas. Ia sangat selamat. Masih tak nak naik sekarang ke? Ya, kami nak. Yeah! Wow, kita terbang. Quero, turunkan kami di kawasan Alpine. Terima kasih. Selamat jalan. Hei semua. Saya Dino Pink. Saya pteranodon yang tangkas dan pantas. Saya ada sayap yang besar jadi saya boleh terbang pantas. Hai, Pink. Awak nak jumpa Pachycephalosaurus? Okey. Pachycephalosaurus patut tinggal di kawasan... Bunyi apa pula tu? Ia datang dari arah sana. Wow, ia menakjubkan. Kenapa mereka lawan kepala? Ia nampak menyakitkan. Saya beritahu sebabnya. Pachycephalosaurus cenderung untuk melawan kepala bila mereka fikir salah satu dari mereka menceroboh wilayah mereka. Korang tengok kat sini. Wah, comelnya. Jangan pergi. Jom pergi kejar mereka. Tapi Pachycephalosaurus ni tak ada tengkorak yang tebal. Sebab ia masih kecil lagi. Ia akan jadi tebal bila membesar. Saya rasa ia masih lapar. Kenapa tak ambil lebih banyak buah? Hati-hati ya, Joy. Awak terlalu lambat kutip buah tu. Pecky mungkin akan balik rumah. Becky? Ya, saya baru namakan dia. Sangat sesuai kan? Ya, sempurna. Pecky, tunggu sekejap. Saya akan guna ni untuk ambil lebih banyak buah. Alamak, ia terlalu bahaya. Pink, boleh awak tolong dia? Baiklah. Korang, tengok saya. Topi keledar kacang. Pecky, awak boleh lawan kepala sebanyak mana yang awak nak.
Ia bagus, kan Pecky? Andy, bila awak pakai benda tukar kepala, ia buat tengkorak awak nampak tebal. Jadi awak nampak macam Pachycephalosaurus. Saya tahu. Rex, siapa yang lebih nampak macam Pachycephalosaurus? Saya kan? Andy, Tak sama langsung macam Pachycephalosaurus. Saya yang terbaik. Korang, jom lepaskan anak Pachycephalosaurus sekarang. Jumpa lain kali, Pecky. Lawan kepala awak paling terbaik. Andy, awak tak nak ucapkan selamat tinggal? Ha? Mana Andy? Saya perlukan topi yang akan buat saya nampak macam Pachycephalosaurus. Apa saya boleh guna? Wow. Ia sangat besar dan keras. Ia bagus. Baiklah, kita tengok siapa yang lebih nampak macam Pachycephalosaurus kali ni. Wah! Mak, tolong! Andy! Awak kat mana? Tolong! Itu suara Andy lah. Pachycephalosaurus tengah menyerang Andy. Betul tu. Apa yang berlaku? Pachycephalosaurus tak akan menyerang, melainkan ia Pachycephalosaurus yang lain. Pachycephalosaurus cenderung untuk melawan kepala bila mereka fikir salah satu dari mereka menceroboh wilayah mereka. Andy, bila awak pakai benda tukar kepala, ia buat tengkorak awak nampak tebal. Jadi awak nampak macam Pachycephalosaurus. Saya tahu. Andy, tanggalkan benda tu dari kepala awak. Macam tu. Pachycephalosaurus fikir benda di kepala Andy adalah tengkorak tebal. Ia fikir yang Pachycephalosaurus lain menceroboh wilayahnya. Okey. Kaki saya tersangkut. Ping, jom pergi. Okey, Rex. Ping. Kuasa hijau bertukar. Rex, kuasa merah bertukar. Rex, tolong Andy sementara saya alihkan perhatian dia. Okey. Pachycephalosaurus, arah ni. Arah ni. Oh. Oh, tak. Ia nampak macam tak sakit. Jangan risau. Wow, Pecky, terima kasih tolong saya tadi ya. Saya gembira awak semua selamat. Ini adalah pelekat Pachycephalosaurus yang awak jumpa hari ini. Wow. Tengok. Kita dapat satu lagi pelekat. Saya akan kaya dengan pelekat. Andy, saya sediakan satu lagi hadiah untuk awak. Wow, terima kasih, Rex. Dengan ni, saya boleh lawan kepala dengan Pachycephalosaurus dan masih selamat, kan? Ya ke? Jadi awak nak jumpa Pachycephalosaurus sekali lagi? Tak. Bila saya dah tengok, ia agak bahaya. Boleh saya
bagi ni pada awak, Rex. Apa? Wow, ia pterodactyl. Mari saya kenalkan anda dengan fosil hari ini. Fosil hari ini adalah Pteranodon. Pteranodon adalah pterodactyl yang hidup semasa akhir zaman Cretaceous. Besarnya. Macam mana sesuatu yang sangat besar terbang di langit? Saya rasa ia lari sangat laju macam ni. Kemudian lompat. Oh, wow. Ia ada sayap yang besar. Jadi kenapa ia nak buat macam awak buat? Ia pasti memenatkan. Tengok saya. Ia akan terbang dengan elegan macam ni. Mungkin ia tak boleh terbang macam burung unta dan lari dekat darat macam ni. Hah? Hai korang. Jadi, awak nak jumpa Pteranodon hari ni? Ya. Baiklah. Jadi, jom ke planet Ururu. Yeay! Woohoo! Hai semua, selamat datang. Hai, Rex. Hai semua, saya Dino Pink. Saya Pteranodon yang tangkas dan pantas. Saya ada sayap yang besar, jadi saya boleh terbang dengan pantas. Hai, Pink. Hai. Apa kata kita semua naik kueru? Kapal terbang. Seronoknya. Wow. Tengok, ia menakjubkan. Mereka terbang dengan baik. Hah? Dinosaur tu tak boleh terbang sangat. Saya tahu. Ah, Pink. Awak boleh ajar macam mana nak terbang? Saya? Ya. Tengok saya. Macam ni awak terbang. 1, 2, 3. Pergi. Wow. Nampak tak tadi? Buat macam mana saya buat. 1, 2, 3. Apa yang tak kena? Oh, angin. Angin? Ya, ia tak tahu macam mana nak gunakan angin. Pteranodon, sama macam Pink cakap. Awak kena terbang guna angin. Oh, alamak. Ia tak faham langsung apa yang awak cakap tu. Jadi apa kita nak buat? Kita akan tunjuk arah dia. Tunjuk? Dedeng! Kita boleh tunjuk arah angin pada dia gunakan ni. Wow. Terima kasih, Rex. Pteranodon, awak nampak tak? Pusingkan badan awak, menentang angin dan cuba untuk terbang. 1, 2, 3. Pteranodon tengah terbang.
berlari daripada awan hujan tu. Jom lindungi Tera. Okey. Tera, ada awan hujan yang besar menuju ke sini. Oh. Awan hujan dah dekat sini. Apa kita nak buat lepas ni? Jangan risau. Quero cukup kuat untuk bertahan menahan ribut tu. Saya akan selamatkan awak. Kat sana. Ping, awak okey ke? Ya, saya okey. Tapi saya rasa Tera cedera sikit. Saya akan bawa dia ke Quero. Okey. Apa benda tu? Oh tidak, ia nampak macam Mosasaurus yang makan Pteranodons. Hati-hati! Hampir je tadi. Rex, saya tak boleh nak terbang ke Tera sendiri. Saya perlukan bantuan. Okey, Ping. Storm, kami perlukan bantuan. Tolong ke sini. Okey, saya datang. Stop! Transformasi kuasa hijau. Hei. Yo, apa yang berlaku? Kita kena selamatkan Pteranodon. Tapi Ping tak boleh terbang dengannya sebab Mosasaurus. Oh tak, apa patut kita buat? Saya tahu. Ping, alihkan perhatian Mosasaurus dengan berpura-pura jadi Tera. Storm, pergi selamatkan Tera pada waktu tu. Itu rancangan yang bagus, yo. Baiklah, saya alihkan perhatian dia. Mosasaurus, saya kat sini. Sini, tangkap saya kalau boleh. Wow! Storm, pergi sekarang. Okey. Kita berjaya. Yeay! Dah, awak boleh terbang lagi dalam beberapa hari lagi. Saya gembira awak tak cedera teruk tadi. Dia mesti rasa lapar. Betul tu. Ia tak makan apa-apa sepanjang hari. Awak suruh saya pergi memancing ke? Saya tak boleh. Saya tak pernah buat macam tu. Awak boleh buat, Ping. Awak boleh buat. Pteranodon terapung atas saya untuk tangkap ikan. Mereka tak takut dengan air, tapi saya takut. Ping, awak juruterbang yang terbaik. Awak boleh cari cara awak untuk tangkap ikan. Cari cara sendiri? Saya tahu. Saya sangat pantas, jadi saya boleh tangkap ikan sebelum saya sentuh air. Haiya! Wow! Ping, awak terbaik. Nah, pelekat untuk hari ini, ia adalah Pteranodon. Wow! Wow! Ini adalah pelekat pterodactyl pertama kami. Ping, awak sangat berani dan hebat hari ini. Tak sama macam yang selalu. Tak sama macam selalu? Saya selalu berani. Saya takut. Awak memang macam selalu.
Wow, you pterodactyl. Pterodactyl. Wow, besarnya. Ia pterodactyl yang sangat besar lah. Ya, boleh ke pterodactyl besar macam tu terbang? Jom kita tanya mesin tu. Oh, saya baru je nak buat. Fosil hari ini ialah Quetzalcoatlus. Quetzalcoatlus adalah salah satu pterodactyl terbesar yang tinggal pada akhir zaman Cretaceous. Wow, Quetzalcoatlus, saya nak pergi tengok. Hai semua, dinosaur mana yang awak nak tengok hari ini? Rex, kami boleh tengok Quetzalcoatlus kan? Mestilah, awak sentiasa dialu-alukan. Baiklah, mereka nak tengok Quetzalcoatlus. Siapa yang nak ikut saya untuk tolong mereka? Saya nak pergi. Saya. Okey, jadi Storm. Tunggu. Sebagai pterodactyl, saya patut tolong mereka. Yo, Pink. Saya mungkin bukan pterodactyl, tapi saya boleh terbang jugalah. Apa patut saya buat ni? Apa kata awak bagi mereka soalan tentang Quetzalcoatlus? Aha, dino yang tahu lebih banyak tentang dia akan jadi pemandu yang lebih baik. Baiklah, jom kita buat kuis tentang Quetzalcoatlus. Kita akan mulakan sekarang, jadi tolong dengar ya. Ini ialah soalan pertama untuk awak. Adakah Quetzalcoatlus ada gigi atau tak? Gigi? Semestinya. Saya tahu. Wah. Mestilah tak. Yo. Ya, betul tu Storm. Dino yang akan bantu kanak-kanak ni ialah Storm. Saya tahu jawapannya. Pink, biar saya yang buat kerja ni. Yo. Selamat pagi semua. Hi Rex. Awak nak jumpa Quetzalcoatlus hari ini kan? Dino yang akan tolong awak hari ini ialah Storm. Hai, saya Dino Explorer Storm. Saya Stegosaurus yang boleh bawa barang berat laju di udara. Wow, Storm. Kita akan naik kuil hari ini. Yeay. Wow. Tempat ni dipanggil dataran banjir. Tanah ni tercipta kerana air sungai melimpah di sini setiap kali banjir. Oh, macam tu. Quetzalcoatlus tinggal kat sini ke? Ya, sebab mereka boleh jumpa banyak makanan kat sini. Sangat kuatlah. Saya rasa macam saya akan terbang ke udara. Oh, macam kenal je. Oh, macam zirafah. Ia macam zirafah. Awak betul. Bahkan ia sama tinggi macam zirafah. Yo! Leher kerasnya ingatkan saya dengan patung kayu lah. Tu sebab dia ada 9 tulang leher. Jadi tak boleh bengkokkan leher dia. Jadi macam mana nak minum air? Ia ada paruh panjang. Jadi ia boleh minum air dengan hanya tunduk sedikit. Oh. Rex, dah hujan. Tiba-tiba je hujan turun. Ia akan berhenti nanti. Tapi tak ada pokok yang kita boleh berteduh lah. Jomlah kita pergi ke sana. Tunggu, Rex. Saya ada idea yang bagus. Quetzalcoatlus, boleh kami berteduh di bawah sayap awak? Quetzalcoatlus cakap boleh berteduh di bawah sayap dia. Wow! Wow, ia sangat besar. Sayapnya macam kemah yang besar. Oh, hujan dah berhenti. Apa tu? Itu ikan. Quetzalcoatlus akan makan ikan juga? Huh? Oh! Wow! Hei, tengok! Kat sana!
Tengok, ada banyak ikan kat sana. Oh, ia dah berenang ke sana. Quetzalcoatl, awak tengok apa? Ia mesti nampak sesuatu yang lebih menarik lagi. Aha, ia Quetzalcoatl betina. Dia tak tertarik padanya langsung. Pterodactyl tengah lari. Dia berdiri dekat dengan Quetzalcoatl betina. Kenapa tiba-tiba dia memburu? Dia lapar ke? Tapi dia lebih laju dari jangkaan saya. Pterodactyl lari sangat laju. Sebab saiznya yang besar, dia ambil langkah yang besar. Seronoknya bila besar. Wow, dia dapat. Aha, saya rasa ia hadiah untuk betina. Oh. Itu Tyrannosaurus. Quetzalcoatl. Yang betina dah terbang lari. Wow, mereka bergaduh. Oh, Quetzalcoatl. Walaupun Quetzalcoatl sangat besar, T-Rex sangat berat. Ia jadikan ia lawan yang kuat. Wow! Kenapa tu? Sayapnya mesti tercedera bila T-Rex gigit dia. Huh? Go, go, Dino! Storm, kuasa hijau bertukar. Rex, kuasa merah bertukar! Ini padang berduri. Saya akan masuk selamatkan dia. Huh? Wow, tengoklah duri ni. Ia sangat besar. Masuk dari darat takkan berjaya. Ia terlalu bahaya. Saya akan cuba selamatkan dari atas. Yo! Au! Oh, pedihnya. Go, go, Dino! Ping, pergi! Ping, kuasa hijau bertukar! Pinglah. Bila awak sampai? Saya ikut senyap-senyap sebab saya ingat awak mungkin perlu bantuan saya. Terima kasih, Ping. Saya gembira awak di sini, Ping. Boleh awak cari cara untuk selamatkan Quetzalcoatl dengan Storm? Okey. Storm, Saya akan pergi ke Beluka. Kami jumpa jalan. Yo! misi menyelamat beluka berduri Storm dan Ping. Yo! Misi penyelamat beluka berduri. Misi menyelamat beluka berduri dah berjaya. Berjaya. Dia dah boleh terbang semula. Kerja yang bagus, Perry. Pelekat hari ini ialah Quetzalcoatl. Wow.
Agaknya fosil apa kita akan tengok hari ni? Saya tak sabar nak tahu. Ya, Andy, awak gosok gigi awak tak hari ni? Apa? Gigi saya? Mestilah. Tak. Apa? Saya tak suka gosok gigi saya. Dinosaur sangat bertuah tau. Mereka tak perlu gosok gigi mereka. Saya pasti awak seorang je yang fikir macam tu. Tengok, pterodactyl. Ia pterodactyl yang sangat kecil. Apa dalam mulut dia tu, ya? Ia nampak macam janggut je. Tapi kenapa janggut tu terbalik pula? Jom kita tanya mesin tu. Fosil hari ini ialah Pterodastro. Pterodastro adalah pterodactyl yang hidup semasa zaman awal Cretaceous. Ia dinamakan Pterodastro yang bermaksud sayap selatan sebab ia ditemui di hemisfera selatan. Oh, macam tu. Tapi saya tak pernah tengok pterodactyl yang ada janggut. Hei semua, selamat pagi. Jadi awak nak tengok Pterodastro hari ini? Ya, saya nak tahu. Ia ada janggut terbalik dalam mulutnya. Itu bukan janggut. Saya akan terangkan bila awak sampai ke sini. Okey. Wow. Hai. Hai semua. Hai Rex. Dino Explorer yang akan tolong awak hari ini ialah Storm. Saya Dino Explorer Storm. Saya Stegosaurus yang boleh bawa barang berat laju di udara. Hai Storm. Gembira jumpa awak. Yo. Jom kita mengembara dengan Buzz Spino. Semua dah sedia untuk pengembaraan? Ya. Go Dino Explorer, jom pergi. Ada banyak lopak cetek kat sini. Bye. Wow. Hei, tengok kat sana. Mereka Pterodastrus. Sekarang bila saya dah tengok sendiri, ia bukan janggut. Apa yang mereka buat tu? Mereka tengah makan. Mereka menapis air dengan 1000 gigi yang rapat macam janggut dan memakan krustacea yang tinggal. Ia cara istimewa untuk Pterodastrus memburu. Apa? Itu gigi dah bukan janggut? Oh, jadi mereka memburu macam ikan paus Bali. Ya. Ia mesti susah nak berus beribu gigi macam tu. Mereka tak perlu gosok gigi mereka. Yo. Oh ya, mereka Pterodactyls. Storm, boleh kita pergi tengok Pterodactyls dengan lebih dekat? Mestilah. Yo. Wow. Hah? Nampak macam menyeronokkan. Mungkin saya patut tiru dengan tangan saya. Macam ni ke awak buat, Tero? Hah? Tero terkejut dengan bau busuk nafas Andy dan dia lari. Awak langsung tak gosok gigi awak yang banyak tu. Hah? Storm, Tero ni macam pelik je. Apa yang berlaku? Tero ni nampak tak menapis air macam yang lain. Ia keluarkan air tu balik. Tolong buka mulut awak. Ada tumbuhan air tersangkut kat giginya. Oh, sebab itulah dia tak boleh nak tapis air. Dalam situasi macam ni, ia kena berus gigi dia. Yo. Gosok? Oh, tak. Kita kena basuh gigi dia ke? Tapi kalau dia tak gosok gigi dia, ia tak boleh memburu dan akan terus berlapar. Oh, jadi kita tak ada pilihan. Tero, awak kena gosok gigi awak. Sekarang, kita boleh gosok gigi dia dengan ni. Andy, boleh awak buat tak? Saya? Gigi saya pun saya tak gosok. Cubalah, ia mesti seronok. Ya ke? Okey.
Okey, cakap A. Awak buat macam ni. Gosok, gosok. Gosok, gosok. Okey. Macam mana perasaan awak? Bagus kan? Ia buat saya nak gosok gigi saya juga. Cubalah makan lagi. Wow, berjaya. Berjaya dengan gosok gigi. Hah? Kurang, tolong saya. Apa yang berlaku, Andy? Terus suruh saya gosok gigi mereka. Jomlah tolong saya. Gosok gigi mereka? Ya, mereka nampak satu terong memburu lebih baik selepas gosok gigi. Dengar macam menarik. Saya akan tolong juga. Mereka memburu lebih cepat sekarang. Gosok gigi mereka mesti membantu. Air bertukar jadi lumpur sebab Teros bergaduh. Dan sekarang Teros tak boleh memburu. Kita kena tolong mereka semua. Tapi Rex, macam mana kita nak selesaikan masalah ni? Saya tak tahu. Ia lebih mudah untuk kita selamatkan dinosaur daripada bahaya. Tapi sekarang mereka bergaduh sesama sendiri. Oh, apa kata kita buat mereka makan dengan cara teratur? Teratur? Aha. Kalau kita buat mereka memburu dengan cara teratur, mereka takkan gaduh dan dapat makan lebih banyak. Itu idea yang hebat, Lucas. Jom kita buat mereka memburu cara teratur. Dengar! Tolong berhenti! Kami akan tolong awak makan lebih banyak bersama. Kalau awak memburu dengan cara teratur, awak boleh makan lebih banyak. Yo! Perkataan teratur mungkin terlalu sukar untuk mereka. Ya, ia perkataan yang sukar untuk dinosaur nak faham. Macam mana nak terangkannya ya? Kita boleh tunjukkan pada mereka. Tunjukkan? Tengok. Ini cara awak buat. Lucas, Andy, jom berdiri sebelah saya. Berdiri di sisi, berdiri di sisi. Line up, side by side. Follow me, everybody. Line up, side by side. Holding hands, taking turns. Line up, side by side. Everybody patiently. Line up, side by side. Everybody take a seat. This is fair for everybody. Line up, side by side. When we all line up and line up side by side. Rancangan kita berjaya! Ya, berjaya! Oh tidak! Quetzalcoatlus ada di sini untuk makan Teros. Oh tidak! Kita kena tolong mereka. Dino, mari! Hah? Wow! Tero halau Quetzalcoatlus dari sini. Ya, kuasa menjadi teratur. Ya ke? Pelekat hari ini ialah Pterodastro dengan beribu gigi. Wow! Gigi mereka yang nampak macam janggut terbalik tu tak lagi nampak kelakar. Ia sangat hebat. Andy, awak akan gosok gigi awak sekarang kan? Ia sangat seronok gosok gigi Teros tadi. Saya akan mula gosok gigi saya lebih kerap mulai esok. Saya akan mula berus gigi saya hari ini. Go, go, Dino! Hai!
Right!